Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali Borak Celebrity. Yang sedang mendengarkan pun terima kasih. Tentunya minggu ini bersama kami berdua. Saya Falik. Nama saya Dina Nazir. Ya, betul lah. Minggu ini kita ada seseorang yang mungkin dah lama tak dengar khabar dia. Betul lah. Lama kita tak dengar nyanyian dia. Dan juga dah lama kita tak tengok dia dekat kaca TV. Dan Betul. hari ini kita bawa kepada anda. Dan mungkin perjalanan kerjaya seninya boleh jadi inspirasi kepada upcoming musicians out there. Betul. Dan ini juga pertama kali kita bawakan kepada anda. Orang Cina. Oh, Ini first time ever. first episode. Dan kaum India sudah Rashmonu. Betul. Dan ini first time. First time lah. Kak Jack pun betul juga. Jack juga. Tapi pernah lah, Hillary pernah join sekali, tapi dia tak kira. Betul, Hillary pada sebab band. dia datang ramai-ramai. Wah lah. Good job baik. Wa po pui yao. Wo shena. Lagu Beyond tahu tak? Tak tahu Tak tahu. Tak Tapi tahu. bila kau nyanyi tu tak tahu. Tak dapat tangkap. Tak tahu. Okey. Minggu ini kita bersama dengan namanya ataupun nama asalnya adalah Terence Lau ataupun T-Rex. Yes. Apa khabar? Sihat. Dina? Tapi Khabar mesti ada Falik? mix Baik. ni kan, T-Rex. Yes. Awak mesti ada mix bang. Ada mix. Ah. Mix Chinese with Bidayo. Bidayo. Yes. On my mother side lah. My father Chinese. My mom dia pun mix juga Bidayo. So I got the mix blood lah. Itu yang turns out. Itu dah nampak kata- banyak mix. A lot of mix. Yes. Very handsome. So kalau Chinese dengan Indian, Cindian. Bidayu dengan Chinese dia jadi apa combine tu? Oh, Cinyo pula ah. Macam mana cakap? Cindayo. Cindayo. Can what? Cindai kot. Bidayu. Cindai. Cindayo. Cindai. Tak ada tergurau je. But that's okay lah. Itulah mix je. Tak sama lah dengan macam Tony Yusof. Oh, Chinese yelah. Bidayo also. I Tony think- Yusof. I think- Oh, yeah. Is he Chinese? I'm confused. Tapi dia Bidayo lah. Really sure, Tapi Bidayo. Jadi membesar dekat Sarawak atau dekat sini? Dekat Sarawak. Dekat Sarawak. Dekat Sarawak. Saya datang ke Semenanjung ni tahun 96 Okay. Atas sebab kerana nak pursue career sebagai ni. seorang penyanyi. Okay. Macam tu lah. Kat situ lah yang kita nak tanya sepanjang Yes. 1 jam ataupun 4 jam kalau anda dengarkan on air. Ya. 4 jam kita akan borak-borak tentang itulah perjalanan kerjaya seni seorang Yes. T-Rex, seorang dinosaur T-Rex. Yes, T-Rex dinosaur. Baru perasan T-Rex dinosaur. Dinosaur. Ya. Dinosaur T-Rex. Correct. Yeah. Apa? Sekarang dia rasa left out tak? Yeah. Tak, saya Tarzan. Tak ada masalah. Saya okey. Okey, kita nak tahu. Lama tak dengar nama bang. Kiranya T-Rex ni dah lama orang kata hilang dalam radar industri lah kiranya. Yes. Ke mana bang sebenarnya? Ke masih menyanyi tapi di belakang tabir ke? Masih lagi nyanyi tapi saya menghala ke club scene. Okay. Banyak ke club scene. And then untuk pursuekan benda-benda macam ni because kita nak pengalaman kan. So banyak tempat lah kita pergi JB, Penang, Ipoh, Kuantan. And then my last trip yang paling lama dekat Genting pula. Yang paling lama. Yang paling lama sekali lah selama 13 tahun. Okey. Yes. Masih dekat ke bang? Genting. Masih? Dah baru je habis sebenarnya. Yes. Lama lah kat Genting. That's why masa kat Genting tu I felt like home. Okay. Yeah. So that's why saya tetap kat sana lama Sambung juga. dan sambung dan Sambung. Kat Genting. Then akhirnya kau tengok dah belasan tahun lah. Yelah. Sebab saya belum kenal lagi orang yang buat macam residency kan, lebih kurang Yes, macam tu. yes. Dekat Genting yang lama. Dia macam dia akan buat macam setahun dua dah. Setahun dua dah. Yes. Sebab Genting is not for me lah. It's not satu tempat yang mudah you nak tinggal kat situ, Yes. bermastautin di situ. Betul. Because I felt dekat KL banyak competition sangat. Betul. During that time, so I need to find a place that where we can, orang kata, continuously perform. Kebetulan kat Genting because dia punya tourist tu selalu tukar kan. Every 3 days tukar. So for the tourists it's like this is not bad. So they can stay. So when they keep on
coming back, dia orang akan request. Dulu Genting dia ada pakai orang kata apa, kertas macam tu. like comment card. Okay, every table they have during that time when I started. Okay. So what they do is selepas nak dia orang sebelum nak kita nak balik, so staff tu akan advise dia orang, boleh tolong fill in tak? Macam feedback gitu. Yes, feedback. So our feedback was quite good. That's how we managed to stay back for quite some time. Wow. Dan Dina rasa rotation untuk turis dekat Genting pun very international kan? Yes. Turis antarabangsa yang sampai situ. Jadi boleh appreciate your choice of music banyak. Yes. Then after that, lagipun I dapat kita feedback daripada turis daripada China. Dia kata, your voice is unique. Dia ingat saya ni daripada Taiwan. Kan Taiwan dia ada satu kaum ni, kaum dia macam orang asli tau. Orang asli dia. Serupa orang asli sana lah. Masa tu rambut saya panjang. So dia kata, awak ni orang asli dekat Taiwan ke? Bukan saya tengok tempatan. Tempatan. Jadi nasi muka awak macam orang asli dekat Taiwan tau. Kumpulan kalau awak kenal ni kumpulan orang kata Power Station. Grup Cina ni daripada Taiwan. Okay. Dia orang ni rambut panjang. Kalau nampak pun, kalau kau tak borak dengan dia, kau ingat dia orang Melayu. Rock Melayu macam tu lah. Tapi dia Taiwan memang famous. I see. Dia kata, kenapa tak nak join apa, my time tu ada Voice of China. Kan ada kan wakil Malaysia pun pergi juga kan. Dia kata awak pergilah, dia kata. Dia pasal katalah saya pun umur dah berapa dah. Tak apalah. Biarlah saya kat sini hibur-hibur awak semua. yang competition ni bagilah orang muda-muda pergilah. Macam tu lah. Bang, tapi saya sangat terpegun abang dengan bahasa Melayu abang. Orang kata fasih tak ada, orang kata slang Chinese tu tak ada. I think because of I want to blend in kat Kuala Lumpur. Okay. Kalau kita berduduk bersembang, kalau tak ada persamaan tu, I felt like left out tau. Kan? Jadi because sebagai penyanyi, kita suka slang. We love slang. Betul tak? Betul. So kalau kita berborak ni, dia punya slang best. Ada niat tu nak macam nak ikut, nak belajar, nak ikut kan. So that's what. And plus on top of that, dekat KL kalau naik taxi, time tu taxi kan. So kalau taxi driver tahu awak ni bukan local, dia ketuk lah baik ni. Sembelih. Jadi kat situ belajarlah kan. I see. Jadi masa pindah ke KL tu masih belum betul-betul fasih bahasa Melayu ke daripada sekolah? Tak, bahasa Melayu tu memang dah fasih. Cuma slang. Yalah, kalau cakap Cina mesti kena ada mama. Yalah. Cakap Sarawak lah. Chinese saya Sarawak. Mesti. Jadi orang kata yang selalu dia orang tahu ni, awak daripada Sarawak ke? Ya. Macam mana kau tahu? Ni lah, kita kalau KL lalu. Kan? Sarawak limpas. Di Kelakar Sarawak lah. Betul lah, Kelakar. Kalau cakap tiba-tiba, saya nampak awak limpas. Yang paling best tu, siapa yang tegur? Salah satu anggota Innuendo. Botak tu, apa nama dia? Dah lupa dah. Sam dia orang Sarawak. Dia orang Sarawak kan? Saya pun tak tahu. Dia Sarawak. Dia daripada sama ada Sabah atau Sarawak, saya tak ingat. Di antara tu. Dia lah. Dia yang tegur. Ya ke? Jadi macam kena hati-hati jugalah. Macam tu lah. Macam buat jenayah hati-hati Yalah, because itulah keindahan Malaysia. Itulah satu benda yang saya suka. Kita kadang-kadang kita berbual dengan orang, kita nak cakap KL, tak kantoi cakap KL. Sekali keluar pula, babe, ambil gebor tu. Alah, kantoi. Gebor. Alamak. Kantoi orang Johor. Okay. Kita tolak ke belakang, campak belakang sikit bang. Yes. Permulaan kerjanya bang, kiranya memang menyanyi dari sekolah ke bang? Tak, sebenarnya saya ni bercakap pun suara sedap ni. Bekerja sebagai seorang bartender dulu. Dekat club. Okay. Lepas sekolah? Selepas sekolah. Then after that dipromote ke jadi DJ. DJ, karaoke DJ, sorry. Yelah. Karaoke DJ. Time tu karaoke DJ saya ni bahagian yang untuk bilik ni.
Okey. Kan kau sewa bilik kan. Okey. Awak sewa bilik. So saya ni belakang tu dah akan ada, dulu pakai intercom. Oh. Dia pakai intercom, dia call lah. Jadi intercom saya angkat. Okey ni bilik ni dia katakan bilik 3, saya nak minta lagu ni. Saya tukang tulis. Lepas tu saya akan pasang Lah. Okey. Daripada situ dis besar tu ke? Zee besar tu. Kalau tak Zee besar dengan apa VHS. Okey. Tip. So daripada situ then DJ utama tu dekat club karaoke tu dia resign. So bos ni pula problem lah nak cek DJ tak ada. Dia cakap awak lah jadi DJ. Dia main tolak je. Macam mana saya tak pandai ni. Awak langgar je lah. Buat je. Buat je. Dia pun ajar lah. Dia kata okey ni meja berapa. Ikut je dia orang bagi ikut Nombor giliran lah. Giliran. Okey nombor. Okey seterusnya meja 3 dipersilakan untuk nyanyi lagu Aku Cinta Padamu. Macam tu. Macam tu. Jadi pelan-pelan. Okay. Then after that bisnes dia makin drop. Okey, So faham. bos tu dah fikir macam mana nak Nak buat apa kan? nak buat apa pula. Tiba-tiba dia panggil Sikun Band. Okey. Daripada Sabah lah. 2 piece. Okey. Di situ lah. Start dengan situ. Saya pun ikut lah. Dia ada session dia lah. Okey, DJ session setiap sejam. After sejam break setengah jam bagi band. Okey. Kan. So dekat situ. Okay. Faham? Jadi bila tak ada customer ni, bos dia kata asyik pasang-pasang je, cubalah awak nyanyi. Nyanyi pula. Dah suruh saya nyanyi macam mana ni. Takut-takut ni kalau orang dengar suara sini lagi pun. Bagi balik duit kami. Pulang tak nak bos suruh nyanyi. Nyanyi lah. Okey lah pun nyanyi lah. Kita relax lah. Kita relax nyanyi je. Dari student step by step lah. Then the band pun dia jemput. Boleh nyanyi yang mamak ni. Jemput. So from there then get to know friends from daripada KL. Ada band juga perform dekat Sarawak. Okey. Lepak dengan dia orang. Lepas tu dia kawan, ni boleh nyanyi lah. Naik pentas lah. Lagi dah. So naik pentas nyanyi. Then dari situlah daripada kenal dengan budak-budak KL ni, then dia orang pun nak cari penyanyi lelaki. Okey. Dan kebetulan time tu saya dah memang plan lah ada minat nak menyanyi ni. Okey. So dia kata jom. Okey. Berani tak join kita orang. Faham. So then I say okay lah. Tak sengaja First ke trip maksudnya? First trip saya datang kat Semenanjung, Seremban. Okey. Tahu tak band nama Heavy Machine? Tahu. Okay, dia daripada few ni arwah Hatim. Okey. So with him dengan dia punya line up, saya join lah dia orang. Then from there habis tu saya balik lagi ke Sarawak, datang lagi balik. Then that's the time baru jumpa Syam. Okey. Then kita orang satu band. Okey. Then move on lah, club scene. Dia dapat peluang untuk buat recording. Then after that looking for singer, dia Ajaklah you sekali. Maksudnya abang pernah join Heavy Machine sekejap lah. Tak. Maksudnya, Dia buat band sendiri. Okey. He's one of the members kat Heavy Machine. So Heavy Machine kan split up. Betul. So dia orang kan buat band sendiri. So namakan band dia orang time tu I think is Sping. Okey. Sping. Okey. Dia macam spin versi Terengganu. Spengok. Spengok. Jadi dekat situ abang, tapi kira daripada sekolah semua tak tahu menyanyi. Tak tahu you boleh menyanyi. Memang tak tahu menyanyi. Tak pernah terlintas jadi penyanyi. Tak terfikir. Tapi kalau pakcik saya dah selalu putar lagu Alan Tam tu. Aduh, dia 24 jam. Pening kepala dia kecil. Saya tak faham. Kan dia asyik putar lagu dia tu. Itu je. Jadi kat situ lah dengar muzik. Sedikit sangat lah dia punya exposure pada muzik tu. Sedikit sangat. Macam mana saya boleh orang kata more to like. Orang kata into music. Because music tu time tu rock. Zaman-zaman tu memang orang kata alternatif kan. Grunge. Macam tu lah. So one of the yang bekerja dengan saya ni, dia bawa lah satu orang kata video okey. dia pasang dekat club tu. Okey. Tengah saya orang kata bersedia lah clean up semua apa-apa kan. Dia pasang lah Metallica pula dia pasang. Nampak lah saya terduduk kat situ tengok, alamak ramainya. Monster of Moscow. Okay. I think that's the highest. Orang kata entah tahu berapa ramai. Ramai tu. That's the most. Orang kata apa? Dia punya penonton tu. Ramai tu memang. Dari situlah. Kata alamak.
Then terbayang pula saya berdiri kat atas. Oh lah, macam saya. Oh, dah terbayang. Awak kangkang kat situ. Nak belajar pegang gitar Macam pula. Hansi lah, Memang. Memang nak tiru dia habis-habis lah. Okay. Jadi kat situ juga ke yang abang rasa macam, okay, rock is my thing juga? Yes. Okay. Yes, kat tu rock my thing. Because during the time still rock scene kan. Yeah. Rock scene. Then after that, bila yang the R&B ni, I think it was early 2000 lah. Yeah, baru R&B. I think it was Black Eyed Peas yang mula benda tu. Okay. R&B. So R&B, everything yes. breaks. Yeah, everything like dah. I ingat lagi dulu tau. Dulu bila you ada fan-fan yang rock, dia memang rock. Betul. Dia tak campur. Betul. Nowadays susah. Faham? Okay. Nowadays dia orang semua pun dengar. Dia orang Metallica pun dengar. Betul. Usher pun dengar. Betul. Justin Bieber pun dengar. Boleh masuk. Semua dia boleh masuk. Janji orang kata I think because of the rhythm kan. Rhythm yang rancak tu yang buat. Dia lebih pada driven by emosi, mood lagu tu. Dia boleh dengar Metallica, dia boleh dengar Usher, tiba-tiba dia boleh dengar Siti Nurdiana. Saya cakap tentang diri saya sendiri. Tapi Dina okey. Okey. Saya tertarik. Nama asalnya Terence Lau. Betul Yes, bang? betul. T-Rex bang. Macam mana boleh dapat nama dinosaur tu bang? T-Rex tu. Jauh tu. Memang jauh. Itu yang dia fikir tu masa saya dapat offer tu kan. Pergi kat office NSA. Ini masa jadi zaman masa nak join Kamikaze ni. Okay. Baru dapat nama tu lah. Kamikaze sebenarnya dia dah wujud dah. Okay. Tu. Okay. Dia dah wujud. Dia single pertama dia orang Setuan Kecendang. Okay. Jadi kat situ dia orang dapat sambutan. And then after that recording company looking forward to cari penyanyi. So Syam ni dia particular sikit lah. Very. I think during that time he was like looking for singer yang beza lain daripada lain. Okay. So they have few choices actually time tu. Then dah lah tiba-tiba dia kata try Terence. Right. So introduce lah. Saya pada dekat recording company duduk sembang. Okay, boleh? Okay. So they respect Syam's decision. So then lepas tu agree. Datang pula yang kata, macam mana ni Terence? Kan Kamikaze Terence Kamikaze. Oh. Tak ganas. Tak kena. Nama baik ni tapi grup ni ganas. Itulah. Faham. Grup ni Bani Mati Terence ni macam mana ni? Dia macam R&B pula. Because why? Terence ni kan ada satu artis legend US. Terence Trendiabi. Okay. Bila kalau dekat club bersembang dengan customer, hey, what's your name? Terence. Oh, Terence Trendiabi. Oh, siapa tu dia I don't know kan. Dia ni old school. Okay. So I think dia kata nama ni tak berapa seriously dengan Kamikaze lah. Dia kena yalah Terence Kamikaze. Tak kena. So Terence nama tu romantic. yes. Kamikaze berani mati. Mati. Okay. Yes. So dia then kata okay. Apa kata kita ambil huruf pertama nama dia? Okay. T. Lepas tu kita try lah create something. Cari something. Okay. Cari something. So duduk semua brainstorm lah macam mana nak buat ni kan. Brainstorm pasal nama. T apalah, tidur ke tak? Macam-macam lah keluar. Macam-macam lah. Kalau kat belakang lu ada seorang lah. T-Rex. Dia semua diam. Kena. T-Rex ni okey. Ganas. Ganas. Pakai T-Rex lah. T-Rex ni memang ganas. Nampak apa pun dia makan. Makan. Nampak ni makan, tu makan. Macam Terence juga. Makan, kuat makan dia tu. Awak terus okey lah. Then dia decided to call me T-Rex. T-Rex. Since kiranya Kamikaze lah baru T-Rex tu dijamakan. Kalau tak sebelum tu Terence lah. Yes, sebelum tu Terence. Kalau club scene tu dia orang nampak Terence. Macam tu. Wow. Nama Syam tu pun bukannya ganas sangat. Tapi tak apa, taruh belakang Kamikaze kan dah. Syam Kamikaze. Okey, tapi seperti yang abang T-Rex kongsikan tadi, Kamikaze tu memang dah ada, memang dah wujud. Maksudnya abang terus join lah atas pelawaan abang Syam lah kiranya. Yes. Bang, tapi ketika itu, yelah datang Semenanjung nak jadi penyanyi. Apa yang membuatkan abang nak join Kamikaze tu bang? Bersetuju lah kiranya. Because I think looking for experience. Okay. Recording ni
dia satu pengalaman yang lain. So selalu saya kalau sembang dengan budak musician atau siapa-siapa yang main club, kadang-kadang saya bagi tahu kalau ada peluang untuk buat recording, cuba. Buat je. It's another experience. Betul. Daripada club scene dengan recording ni betul-betul lain. Lain Lain. You can hear everything very clear. Itu yang bila ada live telecast rekod ni memang saya menggelabah. Because you know the thing that can hear very clear. Club scene ni lain. Club scene sudah music Hentam semua campur saja. sekali. Hantam je lah. Sumbang lah kau tak dengar. So something like that lah. Bising, Yes. So macam saya pula kat club scene ramai yang takut nak bekerja dengan saya. Pasal saya membebel. Awak membebel. Tentang orang kata bila kita ni sebagai seorang penyanyi kita tak boleh dengar ke? Okey. Flat sikit tu. Faham. Yang critical. Yes. Pasal apa ni yang ni daripada pengalaman lah. Okay. So during back then orang kata muda kan. Cik. Sekarang dah Masih muda. Kan muda lagi. So berpengalaman. So bila nak tegur-tegur ni pun dah tahu okay nak tegur kena tengok keadaan macam mana, slow down sikit. Kan kalau nak tegur pun ada cara dia. Caranya, adabnya. Kan. So that's how I think orang kata experience lah. lah. Pengalaman tu mematangkan. Yes. Lagi satu during time tu muda. Kan kalau join Kamikaze ni artis. Level dah lain je. Artis. Yelah masa tu lagu dah ada, label dah ada. Masa nama dah ada. Abang masuk rekod lagu je bang kan? Ya betul. Terus rekod je kan? Terus rekod dia. Then daripada situ wujudlah album Kontroversi. Okay. Cantik. Dah masuk kontroversi ni saya suka ni. Sebab album pertama ni, Kontroversi Kamikaze ni. Okay. Album tu tajuknya Kontroversi lah. Apa yang saya difahamkan, yang saya tengok Abang Syam dan juga Abang Rahmat kongsikan. Okay. Satu-satunya album yang menggunakan 3 orang bassist dan juga 3 orang drummer bang Yeah. Kan? Dia bertukar-tukar. Kiranya bertukar-tukar. Lagu tu disiapkan, bassistnya adalah ketika itu Eddie. Dan juga dramanya adalah Lola. Ya, betul. So Lola pergi ekspedisi, Eddie pergi Def Gapsi. So lagu dah siap. Penyanyi tak ada lagi nak time tu. Okay. Memang lah. So disambung kerjanya oleh, kalau tak silap saya, Sotong Ya, Sotong Fendi. Sotong dan juga Arwah Kelly. Arwah Kelly, betul. Untuk bass. Bass. Yes, tu tukar juga dah. Bassist dengan drama tukar. Sekejap lagi, masa keluar album, lain pula yang keluarnya muka. Amy Ekspedisi. Okay. Dan juga bassistnya Bassist Rahmat ni sound engineer. Dia kan asal dia Ruhil. Yes, betul. Abang Rahmat dia buat sound untuk saya masuk pertandingan dulu. Yes. Oh ya Yang kat Astro tu. Okey. Dia buat. Jadi bila nampak muka dia tu adalah comfort sikit sebab memang dah kenal bertahun-tahun. Oh, jadi album tu saya sekarang ni sangat impress dengan awak. Saya kalau tengok sesuatu benda yang saya minat, saya mesti akan fokus. Biasanya info-info ni memang dalam tangan saya, bukan tangan awak. Tapi minta maaf, untuk Kamikaze ni saya lebih sikit style. So tapi saya tak rasa pula dia akan mengganggu part abang sebagai penyanyi bang Kiranya tukar drama tukar bassist, tak ada masalah bang Tak ada masalah lah. Yang bermasalah ni penyanyi je. Kalau boleh tukar. Yes. Betul. So music is always you can Yes. tukar. Maybe the sound will be different lah. Orang yang kalau ikut Kamikaze ni, kalau tiba-tiba misal katalah saya buat single T-Rex Kamikaze. So dalam pemikiran dia orang ni, dia akan ingat mungkin dalam gitar lain tu Syam yang main. Asal bunyi dia lain. It's something like that. So it's always musician, orang kata yang belakang belakang ni musician ni dia memang selalu boleh tukar. Sessionist lah. Sessionist, Yang kan, so yang main tu penyanyi lah. Itulah berat pada penyanyi tu. Kita kenal ramai juga yang band-band yang waktu band diorang main hanya habis album baru band belajar macam mana nak main lagu-lagu tu. So the whole album was done by sessionist pun kita pernah jumpa. Tapi betul lah, vokalis tu tanggungjawab tu adalah berat pada vokalis. Vokalis tak boleh tukar. Bila tukar tu dia akan kata semua akan berubah lah. Segi daripada dia identiti, segi daripada lagu entity tu, identiti pun dah akan tukar. Feel dia pun akan berubah. Lain. Bunyi lain. Itu yang kalau
kalau saya kadang-kadang free ni saya pergi YouTube. Tak payah tengok dia orang buat cover lagu tu magazine. Dengar balik. Wish. Tak berani nak dengar. Memang lain. Memang lain dia lenggok Melayu dia dekat gunakan benda tu. Macam tu sekali Betul. Sangka tak abang masa tu tahu dalam tangisan tu akan pergi sejauh kiranya memang sampai sekarang. Sampai sekarang dia evergreen. Yes. Ya, pasal because that time kejatuhan rock juga, music rock. Betul. Memang time tu Kamikaze lagu Tawar Dalam Tangisan memang on top lah. Betul. Tapi still dah during the time is dropping. It's dying. It's dying that time. So still masih dalam kata dekat radio pun boleh kita dengar. Kat YouTube pun ada. So tak as sekarang I think now all of a sudden selepas Kilauan Mas itu hari dia nak Luhur macam tiba-tiba naik balik. Luhur first album juga tu bang Luhur Yes, first album. Wow. Ui dahsyat. Kontroversi betul album tu. Kontroversi. Album pertama dah kontroversi. Tu core player apa semua. Yang maintain kiranya T-Rex dengan Abang Syam lah. Terfikir dunia abang betul-betul berubah lah daripada seorang yang tak tahu boleh menyanyi, daripada bartender jadi DJ karaoke. Betul. Terpaksa menyanyi. Dan kemudian menjadi vokalis untuk antara band yang paling ganas di Malaysia. Kamikaze. Dia legend. Dan Kamikaze ni dia tak start daripada, senang kata dia tak start daripada bawah. Sebab musicality dia terus macam tinggi. satu level yang berbeza. Betul lain. Kehidupan T-Rex, adakah ia satu macam aku gone masa tu, ataupun terlalu berhati-hati? How was selepas first album? How were you masa lepas first album? Bila dah bergelar artis, show dah banyak. I was kind of confused sebenarnya. Okay. And how to be a artist. Macam mana sebagai seorang artist. Kekok sikit. Okay. On the way nak pergi, because that time pun during kita punya launching album, then after that I pun bekerja dekat club. Masih lagi kat club. So what happened is sekali kereta breakdown, so terpaksa dah kalang kabut, dah no choice, taxi pun tak dapat, ni pun tak dapat, so I took a bus. Okay. Nak ke mana bang? Nak pergi inilah, nak pergi kerja lah ni. Nak pergi kerja lah. So then dah duduk kat belakang, semua depan ni tengok ini macam semua ni T-Rex ni. Saya bilang Buat tak tahu lah. Buat tak tahu je. Dah sampai tu turun lah. Abang T-Rex pergi mana tu? Orang perasan rupanya. Orang perasan mana? Alamak. Tapi terlepas pandang lah bab tu, yang kalau masuk bas orang kenal, so terlepas pandang. Iyalah. So then I wasn't been trained. Okay. As a artist. Okay. Tiba-tiba kan benda tu. Tiba-tiba kan. So it's like a culture shock for me. Betul. I kind of like, I just be myself. Kan? You just like normal daily life. Nak pergi mana. Nak pakai macam mana. You tak terfikir saya ni artis kena pakai proper sikit. You know, because you are public figure. Yalah. So you should pakai elok sikit lah kan. Kemas sikit. Ini tak ada. Dengan short, dengan slipper. Orang nampak. So that's how. And then itulah. Dia agak terkejut jugalah sebenarnya. Mengejutkan. Yelah lah. Tak prepare apa-apa. Tahu-tahu top je. Lagu tu pergi dan sebagainya. Dan saya juga difahamkan tahun 2000 tu, first album tu dia tak ada berhenti kat situ je nah. Tahun 2000 tu ada lagi 2 album yang direkodkan kan? Ya, ada. Setahun 3 album nah. Okey. Kita pergi ke album kedua. Inspirasi, betul bang Yes, Inspirasi adalah lagu-lagu saduran. Yes. Lagu-lagu daripada band lain, dan juga ada 2 lagu tambahan, Inspirasi dan juga Teman Sejati Inspirasi. Inspirasi lagu tambahan kat dalam tu. 2 lagu baru. Inspirasi. Tak apa, tapi 2 lagu barulah. Untuk episod ni nampak sangat Falik fanboy. Nampak betul. Dia punya pemahaman saya second album dah buat lagu saduran. Dah cover lagu orang lain. Pemilihan lagu tu bang, sebenarnya siapa yang buat, ataupun memang dah label dah tentukan lagu Pawana,
lagu Laila nama Tak, memang band-band yang tentukan lagu tu. Because the idea is coming from S&M, Metallica. Oh, okay. Okay. I love that album. So, yes, begitu. Michael Kamen. So daripada situ dia dapat idea tu. So dia orang buat cover songs dengan 2 lagu baru. Tapi lagu Saduran tu siapa yang pilih bang? Memang dah dipilih lagu-lagu cover tu. Tak band lah, dalam band. Band lah yang akan pilih lagu-lagu sekian-sekian. Semua tu. Dia akan bincang lagu tu. Then yang paling best, bila rekod tu, most of the song saya tak pernah dengar. Adalah 2-3 lagu saya tahu. Pawana Itu memang lah. Kan, tapi tak selalu juga. It's just like bukan kita yang duduk selalu dengar yang macam tu lah. Just like one off. Okay. One off dengar macam tu, dengar dekat radio ataupun kawan-kawan pasang macam tu. Club Scene pun time tu lagu Melayu tak berapa sangat. Yalah kurang. Kurang. So macam mana nak dapatkan dia punya melody line tu, dengar 2 kali je. Tak Di cukup. pasang dengar kali. Oh. 2 kali dah okay. Jalan. Rekod. So dia orang akan guide. Tak jalan Dina Nazir tu. Dina Nazir so slow. Tak jalan. Sebab apa yang difahamkan, Abang Syam kata betul. Lagu Inspirasi ni 7 hari siap, 8 hari macam itu. Sekejap je. So betul-betul tak ada masa lah bang. Memang terus. Minyak saja. Tak ada kata kau balik Kau study study lagu tu dengan feel dia macam mana, nak fikir awak punya feel. Because they know kemampuan saya sampai ke mana. Okay. So that's why they know my weakness. So dia kata okay, we gonna do like this. Kita kena buat macam tu je. Tapi dalam masa yang sama, selain daripada they know your weakness, they know your strength. Yes, betul. Weakness dia bukan weakness apa. Weakness dia bila saya akan copy. Okay. Yalah tiru Dia pun bukan weakness apa. Weakness dia bila kalau saya dengar lagu tu banyak kali saya akan copy. jadi research. Contoh dia itu yang dia orang tak nak. dia nakkan keaslian dia. Keaslian dia. Brilliant. Syami Betul lah. Abang Syam betul lah. Terror. Dan lagu Teman Sejati bang, betul. Dalam album Inspirasi ada lagu Teman Sejati. Lagu tu pergi juga. Walaupun lagu cover-cover ni semua lagu-lagu top ni. Tapi Teman Sejati tu pun boleh pergi juga tu. Itu yang orang kata genius. Memang genius album Dia tu. punya idea untuk lagu tu memang. Dengan saya pun sekali pun got carried away with the song. Dia time record kan full of emotion. Soul. Soul. I love the song so much. Jangan anggap lagu rock tak ada soul. Dia punya there is. pengikat dia memang soul. Jadi kalau abang secara personal, which song do you like to sing most? Yang paling suka nak nyanyi. Dan lepas ni yang paling tak suka. Mesti ada punya kan? Mesti ada, confirm. Mesti ada punya. Confirm. Ada. Ini sebenarnya semua lagu saya suka nyanyi. okay. Klise. But untuk yang lagu metal lah, fast yang kurang sikit. Yes. Like I love Luho, Pergi Selamanya, Tawa Dalam Tangisan, Bayangan Semalam, Suratan Hidupku, you know, Kasih Yang Pergi, Duit Yang Dengan Abot. Yes. Okay. Because I think lagu-lagu macam tu kan much easier for me to Feel. Okay. Tapi lagu tu starting feel. Dah sampai tengah-tengah kau siap. Pam. Mesti kena pam. Yang tak suka. Yang macam alah kenapa lah lagu ni letak dalam playlist. Kenapa lah ada request untuk lagu ni. There's a one song. Quite few. Quite a few. Disebabkan oleh difficulty ataupun disebabkan oleh of range. Okay. Range because during that time that peak is my highest peak. Okay. That range. Note paling tinggi. Yes. Jadi apa Syah? I think because that time I don't have any experience of recording, so I just follow ni. So if now I'm gonna do a recording, sekarang ni memang dah tahulah okay. Jangan sampai tanpa diri. Berjerat diri. Kena simpan then after that maybe you can improvise, they can go higher. Okay. Because that is the problem. Abang tahu kan soalan seterusnya apa? Apa dia? Lagu tu tajuk dia apa? Alamak. Apa ni? Pancing macam gitu je. Okay lah. So example Okay. satu lagu je. Dentuman. 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 Okay.
Bila dentuman je mesti macam dalam hati macam berdentum. Aku tak nak ini kenapa. 3 hari aku MC. Faham? Because it happens tu masa kita orang buat fanfare. Okay. So one of the song bila saya bawa, then after that one song terus Habis. problem tekak. Okay. Saya dah ingat album inspirasi tu juga adalah album rock terbaik AIM 21. Yes. Okay. Ketika itu walaupun lagu-lagu, yelah 2 lagu baru, lagu saduran boleh orang kata yelah sebab melodi dan sebagainya, ada muzik-muzik diubah. Production dia. Okay. Bang, saya masih lagi nak pergi album. Saya masih lagi nak pergi album yang seterusnya. Yang abang ada cerita tadi, duet bersama Abot, Kasih Yang Pergi, Kasih bang. Yang Pergi. Macam mana bang boleh kiranya bekerja bersama dengan Abot tu bang, tiba-tiba pula tu dalam album ketiga ke 4 Yang tu ketiga. Kasih Yang Pergi. Abang tu Kasih Yang ketiga. Ketiga lah. Macam tu lah. Ya, ketiga. Okay. So that time I think bagi saya pun satu kejutan. Pasal apa saya tak tahu yang tiba-tiba nak duet dengan siapa, dengan Abot. Kenal bang Abot time tu? Memang kenal lah. Tahu lah because she's quite top during that time kan. Betul. So tiba-tiba untuk orang kata berduet dengan dia tu, alamak. Macam mana? How do I react? I just okay lah. Tak apalah. Just go ahead. And time tu nak belajar. So masa tu tak ada selain daripada Abot, I was Abot the first. Abot adalah artis yang pertama you duet secara rakaman. Yes. Oh. And the best part that song ni we record saja. Okay. Memang betul. After that dah tak ada buat show dengan dia. Tak ada. I got offer actually by her. Dia ada kata Tirak ada show ni. Nak jemput awak nyanyi boleh tak? Alamak bila? Then we tengok dek clash. Tak kena. So memang record semata-mata, tak pernah perform together bang sampai tu day. Yes. Wow. So dia buat live dekat TikTok dan kita orang cubalah nak live tutup kan because of the delay. Tak boleh. Tak boleh lah. So then saya ada bincang dengan ni lah dengan Umar Zain. So maybe we invite buat sesuatu lah. Remake balik ke? Boleh lah. Yes. Ataupun kalau ada macam planning lah macam tu. Kita harap segalanya dipermudahkan. Thank you. Sebab lagu tu dia top macam gitu je lah kiranya. Record keluar terus top macam gitu je. Fly macam itu. Tak ada macam award show ke apa ke, tak ada. Because lagu tu top. Dapat calon dalam AJL. Okay. Kalau tak silap ada. Yes. Ada. Perform. Magic Kan? Biasanya kalau lagu meletup-letup mesti everywhere show. Betul kan? lah. Lagi dengan Abot banyak show. Jadi show tak ada pun. Tak ada. Tak ada Okay, last album. Okay. 2009 kalau tak salah saya, Kamikaze The Return bang Yes, The Return. Setelah 7-8 tahun. Maksudnya tak buat album. Bukan hilang. Dia ada lah, tapi dia mungkin ada agak busy sikit lah masing-masing. Busy lah. But after that I think mostly kita orang pun busy juga. Dan saya pun busy juga. Terikat dengan kontrak. Okay. So then the final is the Return tu lah. Buat The Return. After The Return then Not return back. Not return anymore. No return. No return. No exchangeable. Why bang? Kenapa bang? The big why tiba-tiba lepas 2009 tu buat album, tiba-tiba yalah macam gitu je dia hilang. Dia bukanlah gaduh ke apa, tak ada, macam gitu je. So I think because of financially lah kita So and then I was quite busy and then a lot of things was back home ada masalah juga. Then kehidupan lah tu. Yes. Commitment. Macam abang pun awal-awal tadi abang cakap kontrak kejap dekat Johor, kontrak kejap sini, kejap sana. Pun itu menjadi satu kekangan juga kan? Yes. So bila kalau ada peluang untuk buat showcase, tak dapat pula saya resign kontrak kat sini. Faham. Dan masa tu juga Abang Syam kalau tak kata 2009 dia dah rancak sebagai producer. Dia dah produce ramai artis juga. AF. Ya betul. AF. Jadi mungkin itu pun salah satu antara Yelah. So that's why faktor dia masing-masing pun dia pun ada career baru dia dengan saya, dengan masih dekat dengan kontrak saya. Abang Rahmat pun sama. Abang Rahmat bersama dengan dia punya recording engineer dia. Faham. Masing-masing dah ada haluan kehidupan masing-masing kan. Yes. Tapi pernah tak bercerita sesama Kamikaze sendiri yang okeylah kita bubar? Pernah tak benda tu ditimbulkan? Bubar. Ada.
Oh, ada bang Ada. So jawapan dia bang? It was on the 2009, early 2009. So kita ada berbincang lah. Time tu I think we got. Time tu Astro ada macam Jomebo Bukan. Kalau Astro is lain. that time is what? Planet gempak. Desa Bukan. Gempak desa. Tempat desa. Something like Lupa that. during that time. I Kalau think, Jomebo tu sebelah sana. sebelah yang tu sebelah sana. So Astro that time pun ada juga. Ada, okay. Ada juga. Macam road tour lah. Road tour ni Okay. macam tu. Then dapat kami kasi dapat offer I think. Okay. So I couldn't make it because I was tied with the contract. Okay. Jadi I said dah tinggal berapa hari lagi. So there's a end of story macam ada tegangan sikit. Okay. So that's why I think okay lah. I think ya lah. Adalah sikit. Ya itulah sikit. So then okay lah. I think you got your own thing. I got my own thing. He got his own thing. I think makin lama lah. I think kita sampai kat sini je. Then we move on with our own life. Macam tu lah. Tapi tak secara rasmi lah. Tak sejarah rasmi. Dia just just tu je lah. Di antara anda sahajalah. Yes. Sahaja. Tidaklah kata diumumkan di public ke Tak apa ke. ada Tapi umum. siapa yang the first person yang cakap, dah lah aku kat sini je lah. Who was the first person? Was it you? Yeah. Ya. It was me. Dia pasal kekangan tu kan. You Yeah. Tapi apa yang buat you pilih? Satu adalah kontrak. Of course kontrak. Tapi satu adalah kamikaze. Tapi priority tu kat mana yang you kata, okay, you know what? Priority aku kat sini. Priority because I'm kind of orang kata very supportive to friends and family. Okay. Okay. Okay, I got my own band. Band in club tu. So kind of sad if we still under contract. So I don't want to jeopardize the thing. Risiko So no choice. tu. So I choose to stay back with them. Risiko kat situ. Faham? Dan Then I said, secara okay lah. realitinya Yalah. stabil kat situ juga kan. Itu dah ada confirm income. Yang ni tak tahu bila ada show semua. Tapi berat cara abang cerita pun kita tahu. It was such a heavy decision for you to make. Yes. Tapi hubungannya bang selepas itu macam mana bang dengan ahli kumpulan yang lain? Okey? Ke dia okey gitu je? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu Yes. lah. Ada kontak-kontak bang? Macam ajak lepak ke? Just FB lah. Okay. Apa khabar? They like, they see it. Oh, Okay. are you? I'm good. Yeah, that's it. Okay. Adakah benda tu sampai sekarang yang masih lagi setakat touch base tu je? Sampai sekarang macam tu juga. Okey, suam-suam lah, suam-suam. Suam-suam, yes. Tapi andai katalah bang, kita ambil yalah pengasas ni lah Abang Syam bang, kontak seorang-seorang nak buat reunion balik bang untuk Kamikaze ni bang. Macam mana bang? Berangan tau. Dia kadang-kadang soalan ni menakutkan aku ni sekarang ni. Sebab Kamikaze dia punya produk-produk dia daripada first album sampai album yang last tu semua banyak lagu-lagu yang best. Betul. Memang. I think because now I focus on my solo career. Okay. For that to happen, I think Susah sikit susah. Okay. Yes. Wow. Ikhlas jawapannya ikhlas. Wow. Apa hati manusia ni dia bertukar-tukar. Komen lah banyak-banyak kalau nak Kamikaze is back. Saya respect. Sebab saya rasa I think it's best of kita be as it is. Because let the thing still orang kata biar nama tu legend dan dia kekal legend. Yes, dia kekal Let kat it be. situ je. Let Let it be. it be. Yes, I think because masing-masing pun ada own life. Dia kan masing-masing pun ada own career. betul. Ada pun he's got his own band. Betul. And so, I don't. Wow. Jadi bila dah ambil keputusan untuk sekarang ni, dah ambil dah. Settle dah dekat Genting. Yes. Settle. Dah Google tak ada connection dah kalau nak naik Genting. Baru macam kalau bang nak makan kat mana bang? Semua tempat ni macam mahal je. Nak layan live band kat mana bang? Kita nak beli kopi, tapi itulah banyak pula yang kita boycott kat sini. Boleh sebut lah Okey. Tapi sebenarnya abang sempat juga ada buat single album bang dengan Abang Rahmat bang Ada sempat. kan? Single ke album? Yes. Single. Okay. Single. Dua single sebenarnya. Kan? Yang bertanggungjawab Abang Rahmat kan? Alah sebuah puasan. Rambut abang Abang Ahmad sama.
Macam mana? Rambut abang dengan Abang Rahmat sama? Kita orang ni selalu lepak jugalah. Itu yang kata ada connection sikit. Macam tu lah. Guys, Rahmat dengan Tirai dah settle. Silakan lagi dua ni settle nanti kami kasi. Saya dah buka hit cucuk sikit. Tapi Abang Rahmat macam dia kadang-kadang saya lupa dia tu rocker dulu. Sebab dia tu suka senyum. He has a good smile. Baik kan? Dia baik Genius, sangat. this is a genius. Ya. Jadi lagu yang masa Abang Rahmat dengan abang yang buat together, when was that? No, that was back in 7-8 tahun lepas ke abang Ya. Masa tu saya dekat Genting juga. I think that one was I was on the break. Okay. Tengah cuti time tu. So then I think it was in 2011 I think 14 or 15 time tu. Okay. 2014 ke 15. Dan memandangkan abang dah habis kontrak kat Genting, abang tak nak buat lagi satu lagu ke? Macam mana? Ada. Coming. Coming tu maksudnya bang dah record, dah settle? Belum lagi. Maksudnya, because now still lagu proses. dah ada. Okay. Lagu dah ada, nak tunggu saya masuk studio je. Dia dah itu something cerita dia. is brewing. Siapa bang? Siapa yang tukang masaknya tu bang? Tukang masak tu sekarang ni kita biarlah. Biar Satu rahsia dulu. Pernahkah kau bermimpi? Itu lagu Tok T. Salah. Biarlah rahsia kan. Biar rahsia lah. Jadi tidak menjadi halangan untuk mengeluarkan lagu. Tidak menjadi. Ya Allah, bestnya. Jadi jangkaan untuk lagu baru tu siap bila dah release? Bila? Jadi kita boleh just stay tune. I'm hopefully looking at awal Disember. Dah nak siap betul lah tu. Kita dah nak lagi berapa yelah, lagu dah ada, tinggal nak rekod je ni. Bang, kalau lambat sangat biasa rekod lah. Macam mana? Saya yang rekod kalau lambat sangat. So single je lah. Single dulu. Okay. So I think this is my first orang kata my first solo career on my own. Okay. Without label. anyone else. Without label. Sendirilah. So duit pun keluar sendirilah bang Yes, semua sendiri ya. Yelah, dapat sendiri. Itulah benda yang aku paling takut soalan. Memang sendiri. Yelah, semua sendirian berhad. Sendirian Tapi berhad. tak apalah. Nak cuba apa semua. 13 tahun kat Genting. Dah kumpul duit banyak ni. Yelah kan. Okey lah, boleh lah. Boleh lah. Contribute balik kepada industri. Why not? Yang tukar rekod pun nanti kawan-kawan hargakan kawan. Apa guna kawan Okay, jadi Direction adakah ia akan pergi ke rock ataupun dah tame down sikit ke? Dah More to romantic sikit? Romantic. Romantic sikit. Okay. Yeah, maybe we'll throw some lah. But first single memang ballad dulu. Okay. Okay, sikit lah bang. Cerita lagu tu pasal diri abang ke ataupun tidak? Kita masih cuba mengorek bang. Tak. Dia cerita antara orang kata couples lah. Okay. So because I think we got to follow the trending lah. Okay, betul. Faham. So dari situ tengok how does it respond lah. Macam mana dia bergerak lah Okay, saya pasti anda semua yang melihat T-Rex hari ni, bukan hari ni lah, yang keluar masa Kilauan Emas hari tu, Ya. menjadi viral juga. Orang ingat, ni T-Rex, boleh ingat balik kami kasih apa semua. Bang, tak lama lagi ni bang ada Gegar Baganza bang. Saya dah agak soalan ni akan keluar sebab ini adalah soalan yang dia akan tanya setiap kali. Okay, soalannya bang, abang dah reject ke abang terima bang? Reject terima. Sebab namanya belum keluar. Kalau offer. ada offer, memang saya akan terima. Ini because I think I did the audition bila? Pernah buat bang? Pernah Dah audition dah. Tapi lama dah. Tahun bila? Okay, GV7. Okay. GV during I think GV6. Siapa peserta dia? Kalau abang ingat. Tak, yang audition je. Audition saja. Okay. Audition saja, lepas tu then after that Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. I think after a year later jemput untuk nyanyi dekat yang Red carpet. Carpet. Red carpet. Red carpet yang tu GV7 time tu. Okay. GV7 ialah pemenang di Cliff. Cliff Omar. Cliff Omar. Musmi. Bamus naik Nombor 2. naik Jordan. Betul.
So then after that adalah dia orang cerita tu, kalau awak nyanyi dekat red carpet tu, confirm next year you mesti join. Oh ya ke? Then after that I was waiting for quite lama then juga. after that I think after that dia apa, Dah tukar. I think it was like All Star. Belum. Dia dah masuk. Itu 2 tahun selepas tu. Pasal 7, lepas tu 8 was Kak Dibah 8 punya season. betul. Oh ya ke? Alif Aziz dengan 8, Kak Dibah 9 ada lagi. 10 baru dia All Star. 9. 9. Saya 9. 9. Saya kalah dengan Jacqueline Victor sekali lagi. Tak belajar-belajar Okey. daripada Malaysian Idol. 10 All Star. 10 All Star. Oh ya kan, Malaysian ada Yes. Saya kalah dengan Jacqueline Victor. GV, saya kalah dengan Jacqueline Victor. Icon, saya kalah dengan Jacqueline Victor. Alah, dia kalah 2 markah macam itu je. 2-3 markah je. Nombor 7. Nampak? Saya backup. Oh, so masih tak ada masalah lah, then, bang. masalah. Then last year. Okay. Last year ada dapat offer. 11. Ada. Yeah, because I was contract dengan Genting tak dapat pula. Jadi geng-geng GV kontrak dah habis. Panggil I lah. dapat offer, kata dapat call lah. Dia nak kata T-Rex minat nak join GV. Alamak. Tak boleh cuti ke, bang? Tak dapat. Dah memang saya dah check dah. Okay. And then because Genting, bukan apa, kat Genting ni my part is quite difficult to get somebody to take over. Okay. I banyak lagu Cina. Oh. Saya tengok tu dekat dalam YouTube abang upload tu. Lagu-lagu Cina tu saya tengok tu. Bayangkan bila minta kawan untuk ganti. Bang, sorry lah bang, lagu Cina saya berapa kerat je. Yelah. Kalau saya yang penyanyi Cina, yang lain pula lagu Melayu tak kerti. awak punya lagu ni semua zaman-zaman batu lah. Ada. Adalah berapa lagu dia boleh nyanyi, tapi macam mana tu? Takkan semua lagu Beyond. Satu malam tu kan. Dia kata tak boleh dia buat, awak bawa lagu lama. Faham. Macam mana lah tak kat Genting tu yang datang semua tu. Ya, faham. Dia orang minta punya lagu semua lah macam tu. Yang itu. Itu yang saya boleh stay lama Yang kat itu sana. yang 13 tahun tu. USP dia kuat. Yes. Jadi saya tolak. Okey, Faham. tolak baik lah. Tapi kalau kali ni dah announce nama dia tak ada, tahun depan jumpa saya manager. selaku manager. Manager. Saya akan uruskan T-Rex. Jumpa Dina. Jumpa saya. Okey. Kita ni Astro satu office je. Tapi kalau tak dapat kontak Dina, kontak saya lah, senang sikit. Janganlah saya lah. 10% lah. Bagilah 10%. Okay, so maksudnya memandangkan sekarang ni bang, memang abang fokus career sebagai penyanyi solo lah bang. Yes. Yes. As a T-Rex bang Yes, as T-Rex. Okay. Nak follow media sosial macam mana bang? Ada media sosial dah buat lah. Semua. TikTok and T-Rex official. Okay. And then FB biasalah. And sama T-Rex juga. But FB saya letak nama 8 my name. Oh, Terence 8 my name. 8 my name. 8 my name. 8 my name. My name. Macam mana 8? Itu lah. So it's a story another lah. Suppose I ada plan dengan kawan saya buat underground music sebenarnya. Okay. Nama grup tu 8. 8 my name. 8 my name nama band tu. My name. 8 my Say name. my name. But still because 8 my name ni kita ada 3 anggota saja. Okay. Salah seorang saya dan Siang dengan Azizal. Okay. Azizal dia lupa lama. Nama sangat dah. So this one but I still maintain the name lah. Okay. Kan FB sekarang kalau nak tukar ada Susah problem lah, right. susah lah, So no choice. Okay. So dah jadi macam tu, so I just maintain lah. Okay, 8 my name. My Di name. TikTok ialah T-Rex Official. Di Instagram Instagram sama juga. T-Rex. T-Rex official. T-R-E-X ejaan dia. T-R-E-X, Jangan salah. Sebut tu kena betul sikit juga. Jangan track. T-Rex. Dum cak. Jangan Itu T-Rex. tak baik Encik. Bang, mungkin ada upcoming lagi bang yang ke depan yang abang nak kongsikan dengan peminat-peminat. Ada nak buat orang kata showcase ke? Mana tahu showcase solo. anything. Dah keluar So ni. far ada offer untuk showcase, Okay. tapi masih dalam pembincangan Okay. untuk confirm Okay. date and such of. So once everything kalau dah ada confirmation, saya akan announce dekat TikTok, live TikTok, because selalu saya buat live TikTok sekarang ni. Itulah nak tanya tadi. Live TikTok tu kerap lah. Kerap. So I make it every Sunday. Every Sunday. Pukul berapa bang? 7 Malam. sampai ke 9 or 10 11 sampai malam.
depends lah. Jadi It abang depends how far can I go. Macam tu lah. Bagi gift. Lama lah. Bagi lion, paus, takkan nak seko ajar. 2. Jadi konten tu setiap hari Ahad dah pukul 7 dah start dah. Yes, dah pukul 7 dah start. Okay. 7 kadang-kadang pukul 8. But it depends lah. It depends Okay. condition. On Stay notification je lah. Stay tune. Biasanya kontennya abang buat macam mana? Nyanyi-nyanyi lah. Nyanyi lah. Then discuss. Borak-borak. Then I'll keep update on what I'm doing. Macam tu lah. Oh, lagi satu pun buat apa? My branding juga. Rebrand. Nice. Sekali lagi diingatkan, setiap hari Ahad jam 7-8 malam macam tu, hantarlah seko 2, singa, paus macam tu. Lama lah dia stay. Seronok Banyak lah sikit. lagu dia nyanyi ya. Baru kita boleh audition untuk GV13. That's why kat TikTok pun selalu lah dia orang kata, abang tak join ke GV? Saya nak sangat sebenarnya. Okay. So you're very open to it. Yeah, I'm very open. If there's an offer, yes, I will accept. Tapi bahaya Bi. Tengok track record, kalau seorang penyanyi daripada circuit club mesti dia shine. Yalah, betul. Sebab dia versatile. Naki. Ya, Naki, Cliff. memang. Dia orang kata apa? Kena bawa lagu dangdut. Dah apa? Boleh Pak Mai. Saya pun boleh joget kat tepi. Manager, I very committed. Betul, Kalau betul. saya manager, saya very committed. Semua hati tak jadi manager. Aduh. Aku perlukan side business kan. Nak pakai duit sangat ke? Nak bagi tahu. Dia okay. Dia financially he's very okay. So just nak buat extra, nak keep busy. Kita ni selagi boleh setiap sudut kita nak kerja. Tapi kalau abang T-Rex ni memang saya percayalah lagu bahasa Melayu boleh. Yes. Chinese boleh. English boleh. What other languages you do? Macam biasanya kelab circuit ni banyak. Dia Tagalog pun boleh ni, macam-macam. Tagalog. Yang sekarang apa yang buat dekat Genting, Tagalog, Thai, Mandarin, Cantonese, Hokkien. Nampak? English, Melayu. Nampak? Tu lah cakap. Kalau Bidayu ada bahasa bang? Ada tapi ada lagu dia. Ada Bidayu. Bidayu. Iban. nampak? Sabahan. Apa dia nak? Nampak lagi. Banyak ni. Dia ada satu perkataan tau. Apa Nama dia? I tak ingat. Dia macam orang yang boleh speak more than 3 languages ni. Dia ni nyanyi pun dah dekat 10 language. Kalau 2 by language. Kalau 3 Ada. Dia nama dia, I tak ingat nama dia. Nanti I cari balik. Oppa Gangnam Style pun nyanyi juga. Nampak Korean pun dia nyanyi K-pop. Jadi Maksudnya- producer GV sila hubungi saya untuk ketahui informasi macam nak dapatkan T-Rex. Jadual dia semua dalam phone saya dah. Dah settle, Kita dah sync tadi. Jadi anything you need, I can help you. Okey, yang pasti bulan 12 standby single terbaru T-Rex ballad. Penciptanya masih lagi rahsia. Tajuk lagu semua kena dengar bulan 12 nanti. Abang T-Rex akan kongsikan dekat ke semua media sosial dia bang. Bang, untuk hari ni bang, terima kasih bang. Thank you. Enjoy sangat borak hari ni. Sudi jemput saya untuk ni borak-borak selebriti. Yes. Pengharapan kami, mungkin kami Kazi akan buat satu konsert ke. Sekarang tengah konsert. Pengharapan awak. Pengharapan kami. Kami yang menonton, insyaAllah. Doakan yang terbaik bang. Sihat selalu bang. Good luck, all the best, sukses. Kerjaya je. Terima kasih Terima kasih juga untuk anda yang menonton dan juga mendengar. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.